balik. Kalau kita tak mampu semayang berdiri, faqaidah. Apa makna faqaidah? Fasalli qaidah. Semayanglah duduk. Duduk tu mana? Atas bumi, bukan atas kursi. Atas bumi duduk mana pula? Ada 4 cara. Cara yang nombor 1, iftirash, macam tayak awal ni. Tak boleh macam tayak akhir tawarruk. Tak boleh duduk bersila mayang. Tak boleh nak lipat cabut otak, luruskan kaki, faham, berunjuk, ngadak kiblat, faham. Habis yang keempat, tak boleh juga. Dah duduk mana? Kena duduk atas kursi. Boleh mayang atas kursi. Jadi bukan asal duduk cuma atas kursi, duduk bawah. Dah dia boleh duduk bawah, dia pergi duduk atas kursi juga, warna hukum sah. Dan mana Allah duduk bawah. Apa? Ikut Nabi. Nabi bila dah nak berdiri, mayang duduk di bawah. Sayyidina Abu Bakar pernah sakit, mayang duduk di bawah, tidak akan kursi. Jadi kalau dia pakai agak kursi, dia potong. Potong teri. Patutnya duduk bawah dulu. Dia duduk atas kursi selalu. Sah. Faham lagi? Bila sah? Kalau tak boleh diri.